Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan yang berusaha tuan pengurusi majlis, barisan penasihat hakim yang arif lagi bijaksana, para guru yang dihormati, rakan-rakan peserta yang saya kasihi, seterusnya hadirin yang dimuliakan. Hadirin sekalian, apakah yang menjadikan sesebuah negara itu benar-benar hebat? Adakah bangunan yang menyentuh awan? Adakah teknologi yang menguasai dunia? Atau ekonomi yang berkembang pesat? Jawapannya, bukan. Kerana bangunan hanya membina sebuah kota, teknologi hanya memacu kemajuan, tetapi perpaduan membina sebuah negara bangsa. Malaysia ialah sebuah negara yang dikurniakan kepelbagaian kaum, agama, bahasa dan budaya. Perbezaan bukanlah kelemahan, sebaliknya kekuatan yang membentuk identiti negara kita. Namun, kekuatan itu hanya akan kekal jika dipandu oleh satu kompas yang sama, rukun negara. Persoalannya, adakah kita sekadar menghafal 5 prinsipnya atau benar-benar menghayatinya? Justeru, pidato saya pada hari ini bertajuk Bersama Membina Negara Bangsa. Hadirin sekalian, isi pertama saya, rukun negara, ialah asas pembinaan negara bangsa. Setiap bangunan yang kukuh bermula dengan asas yang kukuh. Begitu jugalah sebuah negara. Rukun negara bukan sekadar 5 prinsip. Rukun negara ialah jiwa yang menghidupkan perpaduan, nadi yang menggerakkan negara, kompas yang memandu arah Malaysia. Kepercayaan kepada Tuhan membentuk akhlak, kesetiaan kepada raja dan negara menyamai bertesma, keluar pelbagai kereta undang-undang menjamin keadilan, kesopanan dan kesusilaan menyuburkan keharmonian. Dalam dunia digital hari ini, ketika satu hantaran mampu menyatukan atau memecah belahkan masyarakat, rukun negara bukan lagi satu pilihan. Rukun negara ialah satu keperluan. Bak kata pepatah Melayu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jelaslah bahawa rukun negara ialah asas yang mengukuhkan negara bangsa. Tetapi, hadirin sekalian, isi kedua, perpaduan ialah nadi kekuatan Malaysia. Apakah artinya kemajuan jika rakyatnya masih hidup dalam perpecahan? Apakah gunanya bangunan yang menjulang tinggi jika hati rakyat semakin menjauh? Hakikatnya, perpaduan ialah nadi negara bangsa. Malaysia dihormati bukan kerana rakyatnya sama, tetapi kerana kepelbagaian berjaya disatukan dalam semangat muafakat. Namun hari ini, cabaran perpaduan tidak lagi hanya berlaku di jalanan. Cabaran itu berada di hujung jari kita. Fitnah, berita palsu dan ucapan kebencian mampu tersebar dalam beberapa saat. Sebagai generasi muda, sebelum berkongsi, semak. Sebelum mempercayai, selidik. Sebelum menghukum, fikirkan akibatnya. Jangan biarkan jari kita menjadi punca perpecahan. Sebaliknya, biarlah jari yang sama menyebarkan ilmu, harapan dan perpaduan. Kerana perpaduan bukan bermula di pentas politik,
Perpaduan berbunda dalam diri kita. Hadirin yang saya hormati, isi ketiga, generasi muda ialah pemancu pembina negara dan bangsa. Seringkali kita mendengar ungkapan, pemuda hari ini ialah pemimpin hari esok. Namun, pada hemat saya, generasi muda bukan sekadar pemimpin masa hadapan. Kitalah pembina masa depan negara mulai hari ini. Negara tidak memerlukan generasi yang hanya bijak berbicara. Negara memerlukan generasi yang berilmu, yang berintegriti, yang berfikir kritis dan berjiwa patriotik. Dalam dunia dipacu kecerdasan buatan globalisasi, ilmu tak pernah akan melahirkan penyalahgunaan teknologi tanpa etika akan menghakiskan kemanusiaan. Sebab itulah rukun negara mesti menjadi kompas kehidupan. Bak kata pepatah Melayu, meletup buluh biarlah dari rebunnya. Kerana masa depan Malaysia bukan ditentukan oleh apa yang kita impikan, tetapi oleh apa yang kita lakukan mulai hari ini. Hadirin sekalian, sebelum saya melaburkan tirai pidato ini, izinkan saya mengajak hadirin merenung sejenak. Apakah Malaysia yang ingin kita wariskan? Sebuah negara yang berpecah? Atau semua negara yang rakyatnya hidup bersatu hati? Pilihan itu berada di tangan kita. Apabila rukun negara dihayati, lahirlah rakyat yang berintegriti. Apabila integriti menjadi budaya, perpaduan menjadi kekuatan. Apabila perpaduan menjadi kekuatan, Malaysia akan terus berdiri megah sebagai sebuah negara yang aman, makmur dan disegani dunia. Bangunan boleh menjadi lambang kemajuan, teknologi boleh menjadi pemacu pembangunan, namun hanya perpaduan mampu menjamin kelangsungan sesebuah negara bangsa. Rukun negara ialah asasnya. Perpaduan ialah kekuatannya. Generasi muda ialah pewaris dan pembinanya. Ayuh bersama kita menghayati rukun negara. Bersama kita menyemarakkan perpaduan. Bersama kita membina negara bangsa. Demi Malaysia lebih aman, lebih maju, lebih bermaruah dan lebih gemilang. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.